Kehilangan pelawak terkenal, Yassin Yahya sebelum ini menimbulkan persoalan ramai apabila kemunculan kumpulan senario baru-baru ini dilihat tidak lengkap tanpa kehadirannya. Memetik laporan Sinar Plus, Saiful Apek yang sebelum ini memilih untuk berdiam diri mengenai keberadaan Yassin, akhirnya berkongsi sedikit perkembangan berkenaan rakan seperjuangannya itu. Guys, jom subscribe Drama 2 bagi yang belum subscribe untuk lebih banyak infotainment dan informasi. Saiful memaklumkan Yassin dijangka pulang ke tanah air sebelum sambutan Hari Raya Aidilfitri. Bagaimanapun, Saiful enggan berkongsi maklumat terperinci dan meminta orang ramai serta peminat bersabar menunggu penjelasan daripada Tuan Badan apabila sudah kembali. Dari maklumat keluarga, difahamkan Yassin akan pulang sebelum Aidilfitri ini. Kami berdiam diri kerana menghormati keluarga. Alhamdulillah, kami lega dapat tahu dengan lebih jelas apa yang berlaku. Saya tak kisah orang nak cakap saya berat sebelah atau sengaja nak cover line. Tapi apa yang boleh saya katakan, Yassin mungkin tidak pandai mana. Tapi dia juga tak bodoh. Di Arab Saudi, jika terbabit dalam kes seperti ini, hukumannya hudud. Tiada pelepasan untuk 2 atau 3 bulan, katanya kepada media. Saiful turut berkongsi rasa keterujaannya apabila dapat berhubung dan melihat perkembangan positif Yassin menerusi aplikasi Zoom di Jeddah baru-baru ini. Berat badan Yassin bukan sahaja bertambah dari S ke M, tetapi lebih membanggakan, sudah khatam 20 juzuk Al-Quran. Dia bukan ditahan di penjara, sebaliknya pusat pemulihan yang dilengkapi pelbagai kemudahan termasuk kedai runcit, katanya kepada media tempatan.